Hi guys, welcome to my channel. Hai. Okay, hari ni kita orang nak buat Eco Shop haul. Kita nak unboxing apa benda yang kita beli dekat Eco Shop Mersing. Kita orang suka pergi Eco Shop Mersing sebab apa? Sebab best. Lepas tu Eco Shop Mersing ni dia besar. Lepas tu barang dia tersusun, cantik je. Kalau macam Eco Shop dekat dengan area rumah kita, dekat Taman Nirwana tu, Eco Shop dia kecil. Lepas tu barang dia macam tak tersusun. Lepas tu barang banyak tak ada. Kalau dekat Mersing ni, apa yang tak ada dekat Nirwana tu semua ada dekat sini. Sebab tu kita suka pergi, kan? Okay, first kali barang kita beli pau. Kita orang suka makan kuih pau Eco ni sebab dia sedap. Ini coklat. Bukanlah. Best. Ni yang coklat. Oh. Coklat kita orang tak pernah rasa lagi. Kita orang selalu beli ni. Daging sedap. Lepas tu kaya ni pun sedap. Yang BBQ ayam ni pun sedap. Ini pun sedap. Belum lah. Kita belum try. Coklat ni kita belum try. So nanti kita nak try. Okay, next. Papa, masuk dalam peti ais ni. Okay, next kita beli. Oh, tak. Ni Syakir yang beli. Okay, cerita dekat ni apa benda? Ni balan saya. Hiasan dinding. Hiasan dinding bentuk apa? Astronaut. Tema astronaut. Sebab Syakir dia suka astronaut. Dia ada macam-macam lagi kat belakang ni. Tapi Syakir pilih yang ni. Dia macam gaming macam tu. Okay. Saya suka game. Okay, next. Next kita beli Syakir punya alat tulis. Pembaris dengan sharpener. Lego. Sebab kita baru balik daripada Legoland. So sharpener pun kena Lego. Cantik tak? Cantik. Pembaris, Syakir pilih pembaris yang macam ni. Comel, ada 4. So harapnya 4 ni tahanlah selama setahun. Next, kita beli buku. Buku apa? Buku belajar lah. Buku aktiviti. Ni satu. Satu. Ni dua. Tiga. 4. Oh, ni ya. 5. 6. Total 6 buah. Sebab apa? Sebab buku dekat Eco Shop Mersing ni dia tersusun. Sama je. Kalau macam dekat Nirwana tu dia macam bersepah sikit tau. So kalau macam ni kan, yang adik fokus ni dia ada 4. Dalam series tu ada 4. Tapi kan kita dah dapat ni. Kita dah dapat yang ni 1. So kita collect lagi 3. So dapatlah 4 dekat rumah. Syakir sukalah buku aktiviti macam ni. Sebab nak berikan untuk Umi Sudoku. Dalam dia macam ni. Dalam dia ada macam-macam aktiviti lah. Syakir kalau macam cuti sekolah. Ada Sudoku. Kejap lah. Mak saya suka Sudoku. Mak saya suka Sudoku. Kalau cuti sekolah, Syakir boleh habiskan satu buku ni 1 hari. Sebab tu kita suka beli banyak-banyak. Sebab dia pun suka. So, yang ni baru. Yang ni series Dinosaur, Naga dan Raksasa. Yang ni dia colourful dalam dia. Colourful, cantik macam tu dalam dia. So, dia boleh lah buat nanti dekat rumah kan. Kan cuti sekolah kita orang tak ada pergi mana-mana lepas ni. So, dia boleh buat. Okay, next kita ada beli pinggan mangkuk. Pinggan. Kita ada beli pinggan dengan cawan. Sebab kita nak buat makan-makan dekat rumah Tok Mak. Kita mana nak basuh-basuh. So, kita beli je ni. RM2 je kan. Kita beli ni. Konon-konon nak perak ayam. Tapi, bila dah beli, tengok macam dia tulis spicy Mexican BBQ. Takut pedas sangat pula. Orang dekat rumah ni tak makan pedas. So tak apalah, kita bawa balik KL. Nanti kita makan kat rumah je. Yang ni, tak tahulah siapa yang masukkan dalam barcode. Masa bayar pun tak perasan dia ada. Tiba-tiba waktu balik ada. So kita syak budak kecil tu yang masukkan. Sprinkle seasoning cheese. Serbuk cheese. Nak makan macam mana tu tak tahulah nanti. So, tak apalah. Kita bawa balik juga. Next, kita beli. Oh, Syakir beli ni. Cermin mata ni. Ni untuk party. Tengok. Ada lampu-lampu.
Syakil buat bergaya macam ni, dia suka lah. Cermin ni tak ada cermin, tapi dia ada lampu-lampu macam ni je. Kalau macam ada birthday party malam-malam ke, nak enjoy, malam-malam sesuai lah, cantik. Okay, next kita beli jajan. Yang ni adik ambil. Nampak pun macam sedap juga ni. Keropok ubi kentang. Ada sos cili. Macam jajan apa dulu nama dia? Tak ingat lah, ada huruf J jajan tu kan. Ni adik beli. Lepas tu ni Syakil beli, dia nak try nabati perisa yam. Perisa bukan yam lah ni. Wafer berperisa goguma Korea. What is goguma Korea? Yelah keledek ungu. Keledek ungu. So kita try lah. Sebelum ni kita try dia punya peanut butter. Peanut butter pun sedap. So ni kita try ni. Nak try yang ni. Keledek ungu. Mesti sedap kan? Yang ni Umi beli coklat truffle. Nak beli yang mahal tak mampu kan? So sekali kita teringin juga nak rasa. So kita beli yang murah. Kita sebut nak rasa kan? Yang ni Syakil punya. Mesti kena ada. Kalau tak ada Syakil lagi. Yang ni pun Syakil punya kan? Philo wafer. Syakil punya juga. Dia kata dia nak rasa. Okay, lepas tu beli Umi punya minyak wangi. Kita pakai minyak wangi Eco je. So far Crystal Pink ni bau yang tak menyakitkan hidung. Walaupun harga dia RM2, RM40 yang memang suka. So kita restock 2 terus. Lepas tu kita beli cermin. Cermin ni kita ada nak buat projek sikit lah. Nanti kita tunjuklah projek kita apa dekat cermin tu. Okay. Lepas tu berus gigi Syakil. Ada mainan free apa ni, macam Lego kot. Lego taklah. Apa? Lepas tu ni memang wajib lah setiap kali pergi Eco. Sabun botol susu adik. Kan ke beli 3? 3, tapi 1 kita dah letak dekat rumah Tok Mak. Lepas tu Papa beli shaver. Ni pun wajib beli. Papa tak tahulah, dekat rumah dah banyak beli juga lagi. Tak faham. Lepas tu kita beli ni. Korang tahu tak Eco ada jual ni? Display storage box ni. Dekat KL memang takkan nampak lah. Tapi dekat Eco Mersing ada. Cumanya kita perasan dekat TikTok ada yang tak ada double layer macam ni tau. Yang 1 layer je. Tapi dekat Eco tak ada. Dekat Eco Mersing tak ada. So kita ambil je lah yang ni. Sebab dekat rumah kita banyak juga Lego kecil-kecil kan. Kita suka simpan dalam ni. So kita beli ni 5. 1, 2, 3, 4, 3. Apa ke? 4, 5. Tawa. Beli 5. Kita beli 5 dulu kot. Nanti kalau macam tak cukup. Dia ada stiker. Dia ada stiker. Yang ni kita dah buka. Sebab kita nak tengok isi dalam dia macam mana. So dia ada bagi stiker ni untuk lekatkan. Kalau macam kita nak display Lego kecil-kecil tu kan, kita tampallah stiker dekat kaki Lego tu. So dia tak bergerak. Kita beli 5 dulu. Nanti dah balik KL. Kalau macam tak cukup untuk susun Lego-Lego yang ada, kita call pakcik-pakcik dia dekat sini untuk belikan lagi. Okay, next. Tak. Last one. Kita beli ni. Mop punya tisu basah. Dekat KL, rasanya kita orang tak pernah nampak lagi ni. Sebab rumah kita orang memang ada mop yang ni tau. Mop apa? Mop instant yang pakai tisu lah. So kita tak pernah jumpa ni dekat area rumah kita. Tadi lepas tu jumpa ni dekat Eco Mersing, beli. So nanti kalau okey dia punya tisu basah dia, kita boleh beli lagi. So tu je lah kita punya Eco Shop haul untuk kali ni. Nanti kalau kita ada pergi Eco lagi, kita akan buat haul lagi. Okay? Kalau korang suka lah. Korang komen lah sikit. Korang suka konten yang macam mana, nak suruh kita orang buat konten macam mana untuk kita orang buat. Kan? Okay, so tu je lah. Bye guys! Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.